Ya. Ya. Dah pukul berapa dah ni? Kamu nak nyongkek? Astagfirullahaladzim. Yuk, awak ni dah kenapa? Kenapa apanya? Acak benda bukan-bukan pula. Masuk je lah Nina. Bukan macam ni cara dia. Semalam Mika yang ajak nyongkek. Inilah lelaki. Red Victor. Dia yang ngajak jongkek, lepas tu kita pula. Ni kalau saya report ni, awak ke dalam tau. Dah ramai tau dah kena macam ni. Sexual harassment macam ni. Bukan itu. Ini nyongkek ni maksudnya berjalan-jalan, bersia-sia. Dalam bahasa Peraknya nyongkek. Bukannya bukan-bukan. Lagu nampak? Yang bukan. Nak keluar ke tak nak? Nak? Lepas tu? Cuba awak tengok bapak saya ada tak kat depan. Okey, kejap. Bapak awak tak mandang. Aduh, macam mana nak keluar? Keluar je lah, kan dia tak mandang. Habis tu kalau kita keluar, dia pandang macam mana? Bukan pandang itu. Tak mandang ni maksudnya tak ada. Bapak awak tak ada. Susahlah bahasa Perak ni. Dah lah, jom lah. Jom juga. Takkan pakai macam ni je. Jap. Cepat sikit. Pelajari ilmu rumah tangga. Yuk, jom. Tunggu waktu dah ni. Kita lebih bersedia menuju hari yang bahagia. Kau tahu ku merinduimu.